Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di channel Nur Mazalan. Okey, untuk hari ini saya akan melakukan kerja top pruning, membuang bahagian atas pokok durian untuk mengawal ketinggian, membesarkan dahan-dahan. Okey. Yalah. Okey, saya minta tolong kawan ni kerana dia badan kecil, saya badan besar. Tak boleh lah. Okey, sekali lagi saya ulang, top pruning ni tujuan untuk mengawal ketinggian, membesarkan dahan-dahan di bahagian bawah dia. Okey, kita perlu memotong di dua bahagian untuk mengelak batang tu terkoyak. Okey, terkoyak. Kita membuat dua belah. Kita gergaji dua belah bahagian, iaitu kiri dan kanan, untuk mengelak batang terkoyak merosakkan pokok. Relax dulu. Okey, agak sukar kerana ruang sempit. Okey, semoga berjaya ni. Itulah sukarnya memotong bahagian pucuk, iaitu top pruning, membuang bahagian atas, mempruning bahagian atas. Okey, semoga berjaya insya-Allah. Tapi sukar. Okey, ini durian musang king semoga berbuah pada tahun ini. Okey, itu dah. Okey, dah berjaya Okey, boleh tengok Okey, itu bahagian yang saya kawan saya pruning ni. Okey, jelas. Okey, cukup jelas Okey, kita buang. Jangan sayang Okey, ini dahan dia. Okey, dahan dia. Boleh lihat lagi dari arah ini. Okey. Ini dahan yang batang yang saya potong. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih member. Okey.